Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan kurniaannya dapat kita bertemu lagi sekali, bertemu kembali dalam kita kata kat sini adalah berkaitan dengan qiraat. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa qiraat adalah cara-cara bacaan ataupun kaedah bacaan Al-Quran yang mana disandarkan kepada imam qiraat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu suka saya menarik perhatian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana qiraat ini muncul? Di mana bila kita lihat Rasulullah adalah orang pertama yang talaki Al-Quran dan qiraat daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana ketiga, kalau kita kembali, kita refresh kembali tentang zaman perkembangan qiraat di zaman Rasulullah itu, Rasulullah telah talakikan qiraat itu, maknanya separuh sahabat telah talaki bacaan qiraat itu daripada Rasulullah SAW. Di mana ketiga itu, selepas itu, para sahabat akan kembangkan, akan talakikan pula kepada para tabi'in. Termasuklah tabi'in sampailah kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi, ketiga zaman Rasulullah SAW, para sahabat kalau ada kemusykilan, mereka akan directly berjumpa dengan Rasulullah. So, tak ada masalah. Tapi ketiga zaman sahabat, bila kita lihat di sini, kita kena faham pembukuan Al-Quran tidak berlaku pada zaman Rasulullah, tetapi di zaman sahabat. Dan kita kena faham juga bahawa tak semua sahabat akan menerima qiraat yang sama dan di pelbagai qiraat. Sebagaimana hadis Rasulullah anzalal Quran ala sabatin ahruf. Sesungguhnya, kalau kita lihat di sini bahawa Al-Quran Jibril alaihi salam Al-Quran ala harfin falam azal astaziduhu fayaziduni. Apabila Rasulullah membaca qiraat ataupun Quran qiraat ini kepada malaikat Jibril alaihissalam, kepadanya satu huruf, maka aku tu Rasulullah kembali merujuk kepada malaikat Jibril dan aku minta tambahkan kepada aku minta tambahkan lagi, daripada satu tu tambah lagi sampailah menjadi 7 huruf. Jadi ada pelbagai khilaf ulama, perbahasan ulama berkaitan dengan 7 huruf, dan kita lihat sampai mencecah kepada 50 kepada 60 perbahasan. Jadi bila kita lihat di sini, maknanya bagaimana hebatnya bila kewafatan Rasulullah, maka bacaan qiraat itu berkembang luas sampai ke tanah Syam dengan Iraq dan selaras dengan perkembangan Al-Quran. Jadi kalau kita patah balik tentang history tentang qiraat ini, maknanya para sahabat ini yang mana telah diutuskan ke negara-negara Islam, ya, antara sehingga mereka menjadi qadhi ataupun gubernur kepada negara tersebut, ataupun contohlah kita kata Madinah, Mekah, yang mana mereka telah mengajarkan bacaan-bacaan qiraat mengikut apa yang diajar dan ditalakikan mereka daripada Rasulullah SAW, dan juga sahabat akan kembangkan sehinggalah kepada negara-negara Islam yang lain. Jadi sebab itu yang kita kena faham, bacaan qiraat itu diambil dengan perbezaan antara satu sama lain. Ada sahabat yang ambil satu qiraat, ada sahabat yang ambil 2, ada sahabat yang ambil 3, sehingga kan mencetuskan bila kita lihat ada hadis Rasulullah, hadis sahih, tak silap saya sahih Al-Bukhari, apabila sahabat Umar mendengar Hisham dalam solat subuh, tengah baca surah Al-Furqan, dia dengar yang Hisham baca qiraat yang tak sama apa yang dia pelajari. Sehingga kan dia rasa nak marah. So kita kena faham, sahabat ni orang-orang yang hebat, di mana mereka sangat ihtimam, mereka sangatlah menghormati dan juga sangatlah kita kata thiqah, sangatlah ikram menghormati Rasulullah SAW. Jadi bila kita lihat di situ, menyebabkan bila lepas solat dia ambil dia punya ridak tu, selendang dia, sampai dia nak cekak dekat leher si Hisham ni. Dia kata, kenapa kau baca qiraat tak sama baca qiraat aku? Tapi pada masa zaman sahabat, Rasulullah hidup lagi. So sahabat Umar bawa Hisham sekali jumpa kepada Rasulullah. Rasulullah kata dua-dua adalah qiraat yang ditalakikan bersama dengan aku. Sebab itulah ada hadis yang katakan Quran itu diturunkan kepada 7 huruf. Itulah perbahasannya. Jadi inilah yang kita lihat. Bagaimana dalam kalau kita sama-sama muhasabah, termasuklah diri saya, betapa hebatnya perjuangan sahabat-sahabat, tabi'in, para ulama, di mana mereka ini sangatlah meneliti atau sangat detail, sangat memperincikan bacaan Al-Quran, yang mana yang kita faham dan sedari bahawa 3 rukun yang mana diterima qiraat itu soal qiraat yang sahih, antaranya adalah sanad yang sahih ataupun sanad yang mutawatir. Di mana kita lihat
bahawa sekumpulan maksudnya sekumpulan jama'atun minan nas, sekumpulan daripada manusia yang menerima qiraat itu adalah orang yang siqah, orang yang dhabit, orang yang dipercayai, yang sangat amanah, yang tak pas, yang tidak mungkin akan berlaku pendustaan di kalangan mereka. Inilah yang kita lihat di sini adalah hari ini kita belajar tentang bagaimana berdata, kita kata biografi Imam Nafi', iaitu imam pertama dalam susunan imam qiraat 7 dan imam qiraat 10, di mana di sini kalau kita lihat perbezaan antara tahun-tahun kewafatan antara imam-imam, ada imam lain yang mendahului dengan imam-imam, maksudnya dia tak ikut tertib kewafatan tapi dia ikut kepada kemasyhuran bilad, kita kata negeri-negeri Arab, yang mana yang pertama adalah Madinah, selepas tu dia akan kembali kepada Mekah. So Imam Nafi' ini yang kita faham adalah imam yang berada, yang hidup di Madinah. Madinah Al-Munawwarah itu adalah tempat kewafatan Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita sama-sama cuba belajar dan memahami apakah dia, siapakah Imam Nafi'. Okey. Imam Nafi' ini kalau nama benar kita kena tahu lah kan. Kalau tak kenal maka tak cinta. So kita kena kenal siapa Imam Nafi' ini. Imam Nafi' nama dia sebenarnya Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim. Kunyah ni gelaran dia Abu Ruaim Al-Laisi Al-Madani. Asal dia adalah Asbahan. Tak silap saya, Asbahan ni dekat Iran. Dan dia lahir pada 70 Hijrah. Jadi sifat pribadinya adalah, kalau kita lihat di sini bahawa dia ini adalah orangnya, kalau bahasa Arab dia halikat, syadidus sawad. Maknanya orangnya berkulit hitam. Dia orangnya sangat kulit hitam. Jadi kalau kita lihat kat sini maknanya dia sangat kulit hitam. Tapi dia, kalau kita bahasa Arab dia wasimul wajh. Tapi muka dia berseri-seri, bersinar-sinar, sabihul wajh. Dan dia adalah orang yang kita kata dia adalah orang yang akhlak mulia ni. Kita tahu semua imam-imam Nafi', imam-imam qiraat ini, pribadi dia adalah berakhlak mulia, soleh, siqah. Hatta kalau kita lihat ada kata-kata ulama', dia kata dia seorang yang zuhud, zahidan. Dan dia juga seorang yang jawadan, iaitu orang yang sangatlah murah hati, dermawan. Jadi bila kita lihat kat sini adalah Asbahan itu daripada betul, di tempat dia di negara Iran, betul. Dan dia juga adalah orang yang kita kata fihi du'abah, dia bukan orang yang sangat serius, tidak. Dia orang yang boleh duduk tengah-tengah, dia tak terlalu straight, tak terlalu serius, maksudnya dia boleh lagi melawak, dia boleh lagi du'abah ni, dia boleh buat humor sikit dengan anak murid dia. Jadi bila kita lihat kat sini, dari sudut dia punya tingkatan dia, kalau kita lihat Imam Nafi' ini, dia talaki kepada tiga orang tabi'in, iaitu siapa dia? Dia adalah kita panggil, yang pertama Abu Ja'far, iaitu Yazid bin Al-Qaqqa. Yang kedua adalah Syaibah bin Nasr. Yang ketiga adalah Hurmus bin Abdurrahman bin Hurmus. Kemudian ditalaki kepada Abdullah ibn Abbas. Ditalaki pula kepada Ubay bin Ka'ab. So yang ini adalah sahabat. Jadi sebab itu dia, kalau kita tengok tingkatan, dia akan duduk kepada tingkatan ketiga, dia akan jadi tingkatan at-tabaqatus salisah minat tabi'in. So dia jadi tabi'in, sahabat, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat guru-guru dia sangat ramai. Dia talaki dalam 70 orang imam tabi'in. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat ramai. Antaranya yang orang Abu Ja'far. Abu Ja'far ni yang kita faham adalah, Abu Ja'far ni adalah imam qiraat sebenarnya. Dia Abu Ja'far ni kalau kita baca qiraat 10, so Abu Ja'far ni dia terletak kepada Abu Ja'far yang ke-8. So bayangkan tok guru dia juga adalah Abu Ja'far, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Muslim bin Jundub, Yazid bin Umman dan lain-lain. Okay. Kelebihan Imam Nafi', kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku yang sebelum yang kita tulis sebelum ni, kelebihan Imam Nafi' ini adalah apabila dia baca Al-Quran, sesungguhnya Imam Nafi' ni apabila dia bercakap akan keluar raihatul misk. Maksudnya akan keluar bauan wangian kasturi. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan Imam Nafi'. Sampai kan ada seorang lelaki, rajulan sa'ala ilai, tanya kepada dia. Dia ni dia kata, contoh bahasa Melayu kita, Ustaz ni pakai minyak wangi ke? Contoh macam tu. Kata apa kata Imam Nafi'? Ma'amsi tayyiban. Aku tak pakai langsung minyak wangi. Tapi walakin yara
Tetapi dia kata dia pernah bermimpi pada satu malam, ya rafin naim. Dia kata maksudnya pada satu malam dia tidur, dia bermimpi ya rafin naim, dia melihat dalam mimpinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bacakan Al-Quran di mulutnya. Sejak itulah wafi hina izin, pada waktu itulah, selepas itulah mulut Imam Nafi' ini berbau wangi dan harum. Tengok tuan-tuan dan puan. Hebatnya Imam Nafi' ini, maknanya terbukti di situ kita faham. Dia seorang yang sangat siqah, salim, orang yang sangat alim, orang yang sangat menjaga ibadah dia dan sangat zuhud. Maksudnya sehingga dia dapat satu manfaat ataupun kelebihan di mana bila dia bercakap, maknanya akan keluar bau harum dan wangi. Tengok tuan-tuan dan puan. Macam kita ni kena gosok gigi, kena siwak, barulah terpelihara lah bau mulut kita, betul tak? Okey. Kita lihat yang seterusnya. Jadi, yang meriwayatkan bacaan pada Nafi', sebenarnya Imam Nafi' ni dia ramai anak murid. Antara anak muridnya adalah Ismail bin Ja'far, Isa bin Wardan, Sulaiman bin Muslim bin Jammas, Imam Malik bin Anas, Isa bin Mina, Abu Amru bin Al-Ala, Usman bin Sa'id. Kalau kita lihat semua imam-imam qiraat ramai anak murid dia, tetapi dalam celah-celah ramai-ramai itu ada 2 orang anak muridnya yang masyhur yang kita gelar sebagai perawi ataupun periwayat daripada qiraat dia. Nampak tak? Jadi kalau kita lihat kat sini Imam Nafi' dia gajar Al-Quran lama, lebih daripada 70 tahun. Bayangkan kalau kita katalah kalau dia lahir 70, dia meninggal 169. So umur dia hampir kepada 100 tahun. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, selama hampir 70 tahun, maknanya 70% daripada hidup dia habiskan demi Al-Quran. Jadi Qalun telah bersama dengan Imam Nafi' lebih daripada 20 tahun. Jadi Qalun ini juga telah bersama dengan Imam Nafi' lebih daripada 20 tahun. Maknanya bayangkan, kita lihat di sini, maknanya kalau kita lihat juga dalam kitab lain, Imam Nafi' ini dia adalah orang yang sangat hebat dari sudut bahasa Arab dan juga ilmu qiraat, dan dia digelar sebagai imamnya, kalau kita baca Imam Nafi' Al-Madani. Al-Madani itu gelaran kepada tempat dia tinggal walaupun dia berasal daripada Asbahan iaitu Iran. Nampak tak? Jadi sebab apa Imam Nafi' ini diiktiraf sebagai orang yang kita kata riasatul qurra. Dia orang yang mempunyai bacaan imam qiraat di Madinah. Jadi bila kita lihat kat situ, maknanya ramai perawi yang mengambil, mengambil bacaan daripada dia, sampailah kepada Imam Qalun. Kita lihat, siapakah dia Imam Qalun? Okey. Imam Qalun ini, nama asal dia adalah Isa bin Mina bin Wardan. Jadi dia berasal daripada Rom. Sebab itu Qalun itu, bila watin Rumiyah. Perkataan Qalun itu, kalimah Qalun itu dalam bahasa Rom adalah bermaksud baik. Jadi bila kita lihat di sini, kenapa Imam Nafi' gelarkan Qalun, kenapa Imam Nafi' gelarkan Isa bin Mina bin Wardan sebagai Qalun? Sebab Qalun ini dia mempunyai bacaan yang sangat baik. Bacaan yang sangat baik dan bagus. Di husnin qiraatihi. Bacaan yang sangat baik dan sangat bagus. Kalau kita lihat di sini, Isa bin Mina Qalun ini dilahir pada 120 Hijrah. Jadi dia wafat pada tahun 220 Hijrah. Jadi bila kita lihat di sini, maknanya bacaan dia juga bacaan Quran yang sangat baik. Kalau kita lihat Qalun ini adalah dia bertalaki dengan Imam Nafi' selama 20 tahun di Masjid Nabawi. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita duduk di Masjid Nabawi, apatah lagi lah kita datang umrah sekali, kita kata 3-4 hari je kan. Bayangkan Imam Nafi', maksud Qalun ini duduk dengan Imam Nafi' selama 20 tahun bertalaki, duduk dia bersama-samanya di Masjid Nabawi. Bayangkan. Jadi tempat tu adalah tempat yang sangatlah kita kata barakah. Betul. Jadi bila kita lihat kat sini, maknanya Imam Qalun ini, dan ada satu, kalau kita lihat dia punya fizikal dia adalah Imam Qalun ini adalah orang yang kalau bahasa Arab dia syadidus samam. Syadidus samam ini adalah orang yang kita kata memang tak dengar langsung. Tak dengar langsung bahasa kita, kalau bahasa muda pekak lah kan. Kita nak cakap macam tu tak sedap sangat. Jadi kita kata orang yang tak dengar langsung tak dengar. Jadi bila kita lihat dalam satu kitab ini, dia kata dia adalah sangat, kalau bunyi peti kilat guru pun dia tak dengar. Bunyi yang kuat gendang telinga dia pun dia tak dengar. Tapi apabila kelebihan dia adalah dia boleh, bila anak murid dia bertalaki dengan dia,
maknanya dia akan tengok bibir anak murid tersebut. Dan dia juga apabila dia bertalaki dengan tok guru dia juga, dia akan tengok bibir tok guru dia, nampak tak? Dan dia juga mempunyai kelebihan di mana dia boleh betulkan, dia boleh baiki bacaan anak muridnya melalui gerakan bibir mereka. Saya rasa kat sini, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, sangat suka. Bayangkan kita yang kata sangat cukup panca indera, tapi kita pun ada, maksudnya ada benda-benda yang kita rasa macam, ya Allah, ada orang yang lagi kekurangan dia, tetapi kekurangan itu menjadi satu kelebihan kepada dia yang dia menjadi sangat sekolah, sangatlah teliti teliti untuk dia fokuskan kepada bacaan-bacaan anak murid dia sampai dia boleh baiki bacaan anak murid dia. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita lihat kat sini, maknanya dia boleh, kalau dia kata fakana yang suruh ila syafatai, dia akan melihat kepada bibir pembaca tersebut, wa yufham, dan dia mengetahui bacaan yang salah dengan gerakan bibir tersebut, kemudian dia boleh baiki balik bacaan tersebut. Ada juga imam-imam lain tanya kepada Imam Qalun, kam qara'ta ala Nafi', berapa kali kau baca kepada Imam Nafi' berkaitan dengan qiraat. Apa Imam Qalun kata? Mala usi kasrah, tak terkira banyaknya, melainkan aku telah duduk bersamanya selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Bayangkan tuan-tuan, benda tu maknanya kita tengok dia punya effort dia sangatlah hebat, sehingga dia memanglah kita kata diiktiraf sebagai perawi yang sangat masyhur dia di sisi Imam Nafi'. Jadi bila kita lihat di sini, maknanya kalau kita lihat adalah kita yang saya tertinggal, saya sama-sama saya baca Arab ni. Okay. Ini adalah usul bacaan. Kita lihat babul basmalah. Kalau kita baca dalam Imam kita kata kitab matan syair-syair Arab yang berkaitan qiraat, babul basmalah ini adalah antara bab yang kita kata salah satu bab kaedah ataupun manhaj yang umum berkaitan dengan semua imam-imam qiraat. Termasuklah imam kita. Jadi kalau kita lihat dalam matan dia kata apa? Wa basmalah baina surataini bi sunnatin, dan dibaca basmalah dengan dua surah secara sunnah. Bisunnah, secara ikutan daripada Rasulullah dengan sunnah. Tapi ba' itu, kalau kita baca dalam ilmu qiraat, ba' itu adalah kod kepada Imam Qalun. Coding kepada Imam Qalun. Kalau bahasa Arab, dia pakai ramzun. Tanda, simbol. Okay. Jadi, membaca basmalah antara dua surah kecuali antara surah Al-Anfal dan At-Taubah. So yang ni semua orang, saya tahu, semua orang pun tahu bahawa dalam Al-Quran ada satu-satunya surah yang tiada ditulis basmalah, iaitu di awal surah At-Taubah. Betul tak? Jadi semua imam qira takkan baca dengan basmalah di awal surah Taubah. Dekat sini Imam Qalun dia baca basmalah antara dua surah. Nampak? Jadi kalau kita lihat kat sini, maknanya dia baca sama macam imam kita. Maknanya kalau lah kita kata kita berhenti dekat, contohlah kita berhenti dekat surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan contoh. Akhir surah Al-Ikhlas. So kita nak sambung kepada surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Maknanya dia baca basmalah antara dua surah. Cuma kita kena faham kan? Maknanya bacaan basmalah antara dua surah ni dia ada 3 kaedah yang kita tahu. Satu, kita wakaf semua tempat. 2, kita wasal semua tempat. Ketiga, kita wakaf dan kita wasal kepada basmalah kepada ayat yang seterusnya. Betul tak? Contoh, kita baca kan? Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Kita ila akhir ayat. Itu maknanya kita wasal semua. Tapi kalau kita wakaf, contoh, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itulah 3 kaedah yang dipegang oleh mana-mana imam qiraat. Apabila dibacakan basmalah antara 2 surah, so dia boleh baca dalam 3 keadaan, sama ada wakaf semua, wasal semua,
ataupun wakaf ketika akhir surah, kemudian disambung basmalah dengan awal surah yang dipegang oleh mana-mana imam qiraat yang pegang bahawa kena baca basmalah antara dua surah, kecuali surah Al-Anfal dengan Taubah. Okey. Cuba kita tengok pula bagaimana bacaan hujung surah Al-Anfal dengan awal surah Taubah. Bagaimana pula? Sebab kita faham bahawa awal surah Taubah ataupun surah Bara'ah tak dibaca dengan basmalah. Jadi, yang pertama adalah kita wakaf. Yang akhir surah Al-Anfal, Innallaha bikulli syai'in alim. Wakaf. Bara'atum minallah. Nampak tak? Biasanya kita akan baca wakaf terus dan kita mulakan tanpa basmalah. Betul tak? Jadi, itu kita panggil wajah yang pertama. Kalau wajah yang kedua, kaedah yang kedua, itu kaedah yang pertama. Kalau kaedah yang kedua adalah kita sambung semua. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Contoh. Kaedah yang ketiga dalam surah Anfal dengan Taubah, kita boleh baca sakta. Sakta ini maksudnya adalah kita baca dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita maksudnya kita berhenti sekejap tanpa putuskan nafas kita. Kita tak ambil nafas baharu. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nampak tak? Itu beza dia bacaan yang kita baca dalam apa? Dalam awal surah Taubah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lihat di sini adalah berkaitan surah Ummul Quran. Surah Ummul Quran ini adalah surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ada kaedah umum. Di mana kaedah umum ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan kalimah maliki. Okey. Kalimah maliki ini, kalau imam kita, imam qiraat, imam hafz kita baca Maliki yaumiddin. Tapi imam qanun dia baca Maliki dia hazaf, dia delete huruf alif. Dia tak ada baca dengan mat. Maliki yaumiddin. Nampak tak? So, ayat ni tuan-tuan dan puan-puan kena cuba fahamkan beza dengan bacaan imam kita. Kalau kita baca dengan tambah huruf alif mat, tapi bagi imam qanun, dia baca dengan delete huruf alif, dia baca Maliki yaumiddin. Okey. Kaedah yang kedua, surah Al-Fatihah dalam Ummul Quran, imam qanun baca dengan delete huruf alif dengan bacaan tanpa mat, iaitu Maliki yaumiddin. Baik. Kita pergi slide yang seterusnya. Ini adalah mim jamak. Okey. Mim jamak ni maksudnya adalah huruf mim tambahan. Mim zaidah ala dalati jam'il muzakkar. Mim jamak maksudnya mim tambahan, mim mati yang mana menunjukkan kepada orang ramai, orang banyak, plural, ramai. Okey. Ketiga wasal, kalau kita baca dalam keadaan sambung, dia ada dua wajah bagi imam qari. Dia ada dua option. Option yang pertama, dia baca dengan silah mim jamak. Apa maksud silah? Silah ni kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, silah ni contoh kita sebut silaturahim, hubungan kekeluargaan. Kan contoh. Silah ini hubungan. Bagaimana dia nak hubungkan mim jamak dengan apa? Dengan huruf waw. Waw lafziyah. Waw lapas huruf waw tu. Jadi, dekat sini Imam Qanun dia baca dua kaedah. Satu kaedah dia baca silah, maknanya dia hubungkan mim jamak, mim plural tu, mim mati tu kepada huruf waw. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ila akhir ayat. Contoh. Ataupun dia, kalau dipilih silah, maknanya kan silah semua lah. Ketiga wasal lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua mim jamak dia akan baca dengan dua kaedah. Satu yang saya baca tadi silah mim jamak, ataupun dibaca dengan iskan. Iskan ni maksudnya dibaca dengan matikan, sukunkan mim jamak. Sama bacaan kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ila akhiril ayat. Jadi yang ni berbeza dengan bacaan kita. Kalau bacaan kita memang kita akan baca matikan semua.
Tapi bagi Imam Qalun, dia baca dengan dua optional, dua kaedah, dua pilihan, dua wajah. Yang pertama adalah dia silah, dihubungkan, disambungkan mim jamak dengan huruf waw. Dengan kadar dua harakat. Yang kedua dia baca dengan matikan sukun mim jamak tersebut. Mati bariskan sukun, matikan huruf mim jamak tersebut. Sama bacaan kita. Okey. Yang ni dah masuk 3 kaedah yang ketiga. Baik. Cuba kita lihat. Ini adalah hukum mad munfasil. Jadi kat sini kita kena faham. Qalun dibaca dengan dua wajah. Wajah yang pertama dibaca secara khas. Kalimah khas, tawassul itu adalah istilah-istilah ilmu qiraat. Kalau kita faham khas itu adalah bacaan dua harakat. Kalau tawassul bacaan 4 harakat. Bagi Imam Qalun dibaca dengan dua wajah. Dia boleh baca وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dua, qas. Dia boleh baca cara wajah yang kedua. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. قَالُوا innama nahnu muslihun. Baik. Okey. Bab ni kerana Imam Hafs dia ketika kita tengok kita nak baca tariq yang mana. Kalau kita memilih tariq Syatibi, kita akan baca dengan kadar 4 harakat. Kalau kita memilih bacaan Imam tariq aliran Imam Jazari, kita akan baca dengan kadar 2 harakat. Dekat situ kita kena faham. Ada beberapa tempat yang kita kena faham tentang tariq Syatibi dengan Jazari. Maknanya kalau tuan-tuan perempuan nak baca, kena tahu, kena belajar. Apa beza tariq Syatibi, apa beza tariq Jazari. Okey. Tapi yang kita pegang, kalau Imam Syatibi, kita akan baca 4. Okey. Jadi, bila kita lihat kat sini, maknanya mad mufasil bagi Imam Qalun, dia boleh baca 2 pilihan. Dia tak adalah baca rojak. Kalau sekali dia baca dua-dua lah semua. Kalau dia baca 4 dah semua. Nampak tak? So kat sini dia berbeza dengan imam kita. Okay. Jadi kalau kita lihat bagi hukum mad muttasil. Saya rasa contoh dia ni silap ni. Ya. Okay. Bagi mad muttasil, beza mad munfasil dengan muttasil. Mad munfasil, huruf mad bertemu dengan hamzah 2 kalimah. Mad muttasil, huruf hamzah bertemu dengan huruf mad bertemu dengan huruf hamzah 1 kalimah. Jadi kat sini Imam Qalun baca dengan tawassul, iaitu 4 harakat. Ini samalah dengan imam kita. Okey. Yang ni contoh ni ada contoh 2 hamzah, tapi saya nak tunjukkan ayat yang berkaitan dengan hukum mad muttasil tu. Sawaun ni mad muttasil. Okey, contoh yang kat sini sorry. Adha'atu mad muttasil juga, saya tengok tempat lain. Sorry. Okey, betul. Jadi kat sini saya tengok falamma. Falamma tu mad munfasil, adha'at itu mad muttasil. Bagi Imam Qalun dibaca dengan 4 harakat. Contoh kita ambil contoh kalau kita ambil dekat falamma, kita nak ambil dekat bacaan wajah pertama qas bagi mad munfasil dengan mad muttasil 4. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Wajah pertama bagi mad munfasil 2 harakat. Okey. Kalau kita ambil wajah kedua, 4 harakat. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Nampak tak? Sebab yang kita faham bahawa Imam Qalun dia baca mad munfasil dengan 2 kaedah. Kaedah pertama 2 harakat qas, kaedah kedua 4 harakat tawassul. Tapi bagi mad muttasil Imam Qalun cuma baca 4 harakat sahaja. Baik, semoga jelas. Okey, kita pergi kepada bab 2 hamzah dalam 1 kalimah. Dalam bab 2 hamzah dalam 1 kalimah, Imam Qalun ini, saya tutup falas. Okey. Bagi bab 2 hamzah dalam 1 kalimah, apabila bacaan 1 kalimah itu dia ada bertemu 2 hamzah dalam 1 perkataan. Qalun dia akan baca dengan tashil pada hamzah yang kedua diikuti dengan idkhal. Kalimah idkhal ni bahasa Arab.
Kalau bahasa Melayu maknanya kita masukkan alif mat selepas hamzah yang kedua. Maknanya antara hamzah pertama dengan hamzah kedua, so dia letakkan alif mat. Jadi dia baca dengan kadar 2 harakat. Nampak tak? Kalau bacaan kita baca tahqiq. Kalimah anzartahum. Itu nama dia tahqiq. Dua-dua kita berikut baris. Anzartahum. Tapi bacaan bagi Imam Qalun dia akan tashil pada huruf hamzah yang kedua. Apa maksud tashil? Tashil ini adalah bacaan mudah. Tashil ini adalah bacaan mudah ataupun bacaan yang mana bacaan secara kita kata ringan. Yang mana kita baca dengan keadaan kita baca antara huruf hamzah dengan huruf kat sini kalau baris atas dengan fathah. Betul, dengan huruf alif. Jadi dibaca dengan antara huruf hamzah dengan huruf alif. Okey. Jadi kita akan baca anzartahum anzartahum. Itu bacaan tashil. Nampak tak? Bacaan tashil adalah bacaan antara tengah-tengah antara bainah antara hamzah antara huruf hamzah tu sendiri dengan huruf alif. So kat sini hamzah yang pertama dia tak kacau dah, dia baca sama. Hamzah yang kedua anzartahum yang kita baca tahqiq tu yang kita ikut huruf hamzah itu bagi Imam Qalun dia baca dengan kaedah tashil. So dia akan baca dengan idghal, masukkan huruf mat pula, huruf alif mat. So dia akan baca anzartahum, kata anzartahum innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum nampak tak? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum. Okey, jelas? Tashil hamzah yang kedua dengan cara baca mat 2 harakat. Anzartahum. Baik. Kita lihat ayat baris yang kedua. Wa kanu yaquluna aiza. Yang ni huruf hamzah yang pertama baris atas, hamzah yang kedua berbaris bawah. Okey. Bacaan tafsir di sini adalah di mana kita baca tafsir antara huruf hamzah dengan huruf ya. Aiza. Aiza. Nampak tak? Jadi وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا. Nampak tak? Antara huruf hamzah dengan huruf ya. أَإِذَا. Okey, kita tengok baris yang ketiga. Qul auna. Hamzah yang pertama baris atas, hamzah yang kedua berbaris depan. Apabila huruf berbaris depan, maknanya tashil di sini adalah antara huruf hamzah dengan huruf waw. Aunabbi'ukum. Kita tak baca dengan hamzah au, salah. Kita tak baca dengan waw, au, salah. Kita baca tengah-tengah. Aunabbi'ukum. Nampak tak? Qul aunabbi'ukum bi khairin min zalikum. Ada. Qul aunabbi'ukum bi khairin min zalikum. Sebab min jamak kat situ, Imam Qalun baca dengan 2 kaedah. Satu silam min jamak, kumu. Satu dengan iskan mati, kum. Tapi yang kita bahas kat sini, huruf 2 hamzah dalam satu kali. Okey. Jadi, bila kita tengok kat sini maknanya, yang pertama adalah hamzah berbaris atas. Dia kalau yang pertama hamzah tak masalah. Hamzah yang kedua. Bila hamzah yang kedua berbaris atas, maknanya kita akan baca tashil antara hamzah dengan alif. Anzaratahum. Apabila tashil yang kedua adalah alamak. Saya share tak nampak ke? Bilang. Okey. Bila hamzah yang lain yang kedua adalah berbaris. Ya, saya takut saya cakap seorang-seorang. Okey, baik. Yang lain kedua ni, baris yang kedua ni, hamzah yang kedua berbaris bawah. So, tashil dia antara hamzah dengan huruf ya. Aiza.
Bila line yang ketiga ini, hamzah yang kedua ni baris depan, so tashdid antara hamzah dengan huruf waw. Unabbi'ukum. Baik. Okey, kita lihat kepada, okey, kalau saya ajar student-student saya, ini adalah bab yang Doktor, agak sebentar doktor. baik-baik. Yang ayat yang tadi tu, ada ujung dia lagi yang inna lama bu'usun. Ayat yang Sorry. ke-48. Ya, sorry. Ya. Oh, okey. Terima kasih. Saya tak habiskan tadi. Okey, baik. Baik, terima kasih. Okey, kita lihat pada ayat 47. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Baik, boleh? Maksudnya, i yang kedua itu, kita baca tasihil hamzah yang kedua itu i antara huruf hamzah dengan huruf ya. Dengan kita masukkan dua harakat iaitu huruf mad, alif mad. Inna lamab'uthun. Saya ulang. Wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'uthun. So slide ni dia ada 4 contoh. Contoh yang pertama adalah baris atas yang kita baca tasihil hamzah dengan huruf alif. Anzaratahum. Contoh yang kedua, ada 2 contoh. Kita baca dengan hamzah yang kedua antara tasihil antara hamzah dengan ya. Aiza, aina, aiza, aina. Baik. Okey. Yang ketiga, huruf hamzah yang kedua berbaris depan, kita tasihil hamzah dengan antara hamzah dengan huruf waw. Unabbi'ukum bi khairin. Okey, baik. Jelas? Terima kasih kepada yang yang take note kat saya. Baik. Ini adalah 2 hamzah dalam 2 kalimah. Isu 2 hamzah ini adalah dia ada beberapa keadaan. Kalau kita kata keadaan yang pertama ini dia mudah. Apabila 2 hamzah, so kita tengok 2 hamzah, kalau ayat kat sini iza jaa, yang pertama hamzah pertama. Ahadakumul tu hamzah yang kedua. Jadi qalun dia akan baca dengan cara apa? Di isqat. Isqat ni gugurkan ni bahasa kita paling mudah, buanglah. Kita delete hamzah tersebut. Kita delete hamzah yang pertama. Jadi maknanya hamzah pertama tu tak ada dah. Iza jaa ahadakumul maut. Nampak tak? Maknanya dia baca dengan satu hamzah saja, iaitu hamzah yang kedua, di mana hamzah yang kedua saja dibaca secara tahqiq, hamzah yang pertama dia buang, dia gugurkan, dia delete. Jadi asqatal hamzatul ula wa haqqis saniyah ma'al qasr wa tawassul. Ya, dia baca sama ada dengan qasr dengan tawassul. Sebab apa? Sebab dia makmum qasr kan. Iza jaa ahadakumul maut. Iza jaa ahadakumul maut. Nampak tak? So, dalam keadaan dua-dua baris fathah sama. Hamzah pertama baris fathah atas, hamzah kedua baris atas. Nampak tak? Kaedah yang pertama, jenis yang pertama. Okey. Apabila dua-dua pula baris kasrah bawah, dua-dua pula baris dhammah depan, qalun baca dengan cara tashilkan hamzah yang mana? Tashil dengan hamzah yang pertama, tapi dia tahqiq hamzah yang kedua. Apa maksud tahqiq? Tahqiq ni baca ikut huruf hamzah, ikut baris tersebut. Okey, baik. Kalau bacaan kita baca apa? Nan-nisa'i illa ma qad salaf. Yang mana kita baca tahqiq dulu. Ikut baris hamzah tu betul-betul sama dengan ikut baris dia. Tapi bagi qalun, dia akan baca dengan tashil hamzah yang pertama. Minan nisa'i illa ma qad salaf.
illa. Tashil hamzah yang pertama ini antara hamzah dengan huruf ya. Minan nisa illa ma qad salaf. Nampak? Yang pertama itu ditashilkan. Berbeza yang tadi. Yang tadi bila hamzatan ni, dua hamzah dalam satu kalimah, ditashil hamzah yang kedua. Tapi isu dekat dua hamzah dalam dua kalimah, ditashil hamzah yang pertama dalam keadaan dua-dua hamzah berbaris bawah. Minan nisa illa ma qad salaf. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Dalam keadaan dua-dua berbaris dhamma depan. Min dunihi awliya ulaik. Okey. Maknanya u kat sini adalah dibaca antara hamzah dengan huruf waw. Nampak tu? Sebab dia berbaris depan. Depan dia al-harakatul mujannisah, baris yang huruf yang sama dengan huruf baris depan adalah waw. Awliya ulaik. Nampak tak? Awliya ulaik. Jadi dia tashilkan hamzah yang pertama antara huruf hamzah dengan huruf waw. Kita tak baca u, kita tak baca wu, kita baca wu ulah. Okay. Baik. Kita teruskan yang seterusnya. Ya, kita slow-slow ya. Yang ni dia. Ya. Jadi kita cuba fahamkan. Kalau dua-dua berbaring atas, kita akan gugurkan hamzah yang pertama. Ja'ahadakumul maus. Kalau dua hamzah itu berbaris bawah, kita tashilkan hamzah tu saniyah. Kita tashilkan hamzah yang kedua. Minan nisa'i qad salaf. Kalau dia dua-dua berbaris depan sama, kita tashil huruf hamzah yang pertama antara hamzah dengan huruf waw. Min dunihi awliya ulaik. Okey, kaedah ini dua huruf yang sama-sama baris ni. Nampak tak? Jadi, itu part yang tadi. Kita masuk part yang dua huruf hamzah yang baris dia tak sama. Yang ni dia ada 5 jenis. Yang ni kena hati-hati. Baik. Kita lihat kat sini. Apabila huruf hamzah pertama berbaris fathah atas, hamzah kedua berbaris kasrah, iaitu bawah. Qalun akan bacakan tashil hamzah yang kedua. Nampak tu? Beza dengan yang tadi. Yang tadi, dia akan tashil hamzah yang pertama. Yang kalau yang sama baris. Tapi yang ni dia tashil hamzah yang kedua. Jadi kat sini dalam ayat ni kalau kita tengok tafi'aila. Yang tu yang kita tengok. Faqatilul lati tabghi tafi'a ila amrillah. Hamzah yang kedua ditashil oleh qalu. Tafi'a ila amrillah. Tafi'a ila. Tu tahqiq, ikut baca a. Hamzah yang kedua i tu sebab dia i baris bawah, so dia kena tashil antara huruf hamzah dengan huruf ya. Tafi'a ila amrillah. Ila amrillah. Jadi yang kita belajar tadi, tafi tu 4 harakat sebab mad muttasil. Ila tu dia boleh baca antara 2 aja, 2 ataupun 4. Kan? Sebab mad muttasil. Baik. Bila kita lihat kat sini, apabila hamzah pertama berbaris fathah. Dekat sini contoh dia, dekat tengah-tengah tu. Ma ja'a. Huruf yang kedua berbaris depan. Dhammah. So dekat sini pun dia akan baca tashil hamzah yang kedua. So kalau dia baris depan, tashil dia akan berlaku antara hamzah dengan huruf waw. Kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuh. Ja'a ummatan rasuluha kadzabuh. Jadi dia akan tashil hamzah yang kedua. Nampak tak? Jadi kat sini maknanya saya tertarik ada satu kitab qiraat ni, penulis dia adalah Amani bintu Ashur. Dia ada bagi kita satu kaedah yang saya rasa kita boleh pegang.
Bagi kaedah hamzah yang mana dalam dua kalimah yang mana baris dia tak sama. Dia kata apa? Fatahal ula sahhala. Apabila huruf hamzah yang pertama berbaris atas, so dia akan baca dengan tashil. Nampak tak? Jadi jenis ini bagi kaedah ni je tau. Bagi kaedah dua hamzah dalam dua kalimah yang baris tak sama. Kita boleh pegang kaedah tu. Apabila huruf hamzah yang kedua berbaris atas, dia kata dia akan baca dengan tashil. Apabila warai ruzali dan selain daripada itu juga, selain daripada baris atas juga, dia akan baca dengan tashil juga. Nampak tak? Selain daripada itu juga, dia akan baca tashil juga. Warai ruzali sah halal. Jadi, kat sini maknanya, kalau kita lihat bahawa dua-dua ni, kalau hamzah yang pertama dia berbaris atas, so dia baca tashil hamzah yang kedua. Yang contoh yang kedua ini, kalau kita lihat hamzah yang pertama dia juga berbaris atas. So maknanya dia baca dengan tashil. Nampak tak? Kita pegang yang kat situ kan, walaupun kita nampak yang kat sebelakang dia tu, yang pertama, jenis yang pertama tu baris bawah. Jenis yang D kedua ini pula berbaris depan. Tapi sebenarnya dia punya, walaupun dia punya nauk dia berbeza, jenis dia berbeza, tetapi dia punya conclusion tu adalah sama. Jadi kalau berbaris atas huruf hamzah yang pertama, Imam Qanun akan baca dengan tashil. Itu kaedah yang doktor ni tulis lah. So kita boleh pegang lah juga dia punya kaedah. Itu cara bagaimana kita nak ingat. Okey, cuba kita lihat kat sini pula. Apabila hamzah pertama berbaris dhammah, yang dimerahkan as-sufaha'u, dan hamzah kedua berbaris fathah, as-sufaha'u ala. As-sufaha'u ala. Okey. Jadi qalun akan baca secara ibdal. Ibdal hamzah yang kedua kepada huruf waw. As-sufaha'u wala. Contoh sini ala kan. Kama amana sufaha'u wala. Baik. Jadi kama amana sufaha'u ala. Ini adalah, ini gaya macam surah Baqarah ni. Sekejap nak tengok sikit. Sekejap ya. Kama amana sufaha'u ala. Betul? Jadi, dalam keadaan ini, kalau kita lihat kat sini adalah Imam Qalun, dia akan baca dalam keadaan berapa? Keadaan dia tukar. Ibdal ni maksudnya tukar. Dia tukar huruf hamzah yang kedua kepada huruf waw. Kenapa dia tukar pada huruf waw? Sebab U tu, yang sebelum tu adalah baris depan. So, dia tukar dengan huruf waw lah. Jadi, Kama as-sufaha'u wala innahum atau innahum kan? Innahum. So, jadi maknanya kat sini, maknanya kita baca dengan, kita lagi 7 minit. Saya ada sikit lagi ya. Ya, lebih banyak lagi. Okay. Tak apa, kita takat yang mana kita boleh. Jadi kat sini maknanya kita baca Kama as-sufaha'u wala innahum. Maknanya dia ibdal, ditukar kepada hamzah kepada huruf waw. Okey, baik. Kita lihat kepada huruf poin yang D. Apabila hamzah pertama berbaris dhamma, yasha'u, hamzah yang kedua berbaris kasrah, ilah. Kat sini Qalun akan baca dengan dua wajah. Sama ada dia baca tashil hamzah yang kedua, so dia boleh option lah. Dia boleh baca dengan hamzah, tashil hamzah yang kedua, ataupun dia baca dengan ibdal hamzah yang kedua. So dia baca tadi. Yahdi man yasha'u ila ila. Sebab dia tashil hamzah dengan huruf waw. Yasha'u ila siratin mustaqim. Kalau dia baca ibdal, mana tukar pada huruf waw. Yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi kat sini maknanya bila kita lihat di sini bahawa dia ada dua wajah, sama ada dia baca tashil hamzah yang kedua antara hamzah dengan waw, ataupun dia baca dengan ibdal, tukarkan huruf hamzah kedua kepada huruf waw. Yasha'u ila. Okey, tak apa, nanti boleh rujuk kembali. Yang penting kita faham kan. Apabila hamzah pertama minas sama'i itu baris bawah.
Hamzah yang kedua tu adalah berbaris fathah. Kalau nakkan baca dengan mana cara apa? Cara diibdalkan hamzah kedua huruf ya. Kenapa ibdal dengan huruf ya? Sebab hamzah yang pertama tu baris bawah. Jadi minas samai yawi'tina bi'azabin alim. Nampak tak? So inilah 5 kaedah di mana Dr. Amani ni dia kata apa? Fathahal ula sahalah, fathahal saniya abdi. Kalau hamzah yang pertama baris atas, so dia akan baca tashil. Kalau hamzah yang pertama berbaris, hamzah yang kedua berbaris atas, dia akan baca dengan ibdal. Nampak tak? Itu dia punya key point dia. Jadi, waghairu zalik, selain daripada itu, maknanya selain daripada baris atas yang pertama, selain daripada baris atas yang kedua, so dia baca dengan dua wajah. Dia baca dengan tashil hamzah yang kedua, ataupun dia baca ibdal hamzah yang kedua. Jadi, yang tadi yasha'uila, yasha'uila. Nampak tak? Itu punya kaedah. Tapi kalau nak lebih faham, so kita boleh buka notes ni lah, baca pelan-pelan. Okay, sikit lagi. Tak apa, nanti orang lain akan sambung lah yang akan datang. Qalun yang ni sangat senang. Jadi ni mudah. Idgham. Maknanya dia baca huruf tak, dia idgham pada huruf zal. Summa takhattum. Nampak tu? Summa akhattuha. La ini takhatta. Nampak tak? Bila idgham maknanya huruf zal hilang kepada huruf ta. Itu maksud idgham. Jadi idgham ni kita masukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Saudara jadi satu huruf. Yang ni senang. Mudah nak faham. Yang ni adalah mana qalun akan baca dengan cara dihidupkan ya idhafah. Ya idhafah ni ya tambahan. Okey. Jadi dia baca dengan kaedah, dia baca dengan inni ya. So kalau kita baca inni kan. Jadi dia baca dengan fathah. Kalau kita baca dengan iskan. Jadi kita baca inni a'lamu. Kita bagi Imam Qalun, dia baca dengan inni a'lamu ma la ta'lamu. Kalau yang bawah tu qala mufassir 24 boleh ya. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Wa inni u'idhuha bik. Contoh. So dia baca dengan baris atas semua ya idhafah, ya tambahan yang wujud di dalam Al-Quran. Baik. Yang ni senang. Jadi yang ni pula bagi Imam Qalun ditambahkan huruf hamzah serta huruf ya dengan kadar mad muttasim 4 rakaat. So dia akan baca contoh wa ma kita baca dulu. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Nampak tak? Dia baca dengan apa? Kadar mad muttasim nabi. Lepas tu ya yang kedua tu dia tambah dengan huruf hamzah. So kalau baca an-nabi. Nampak tak? So yang ni contoh yang saya baca tadi, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Nampak? So yang contoh yang kedua pula, fa ba'atsallahu nabiyina mubashirin. Beza dengan kita memang baca an-nabiyina. Dia tak. Dia baca dengan tambah huruf hamzah pada semua kalimat an-nabi. Sama lah juga kalau an-anbiya, dia akan baca al-anbiya. Nampak tak? Dia akan tambah dengan huruf hamzah pada semua kalimat an-nabi sebab dia jamak, plural ataupun singular. Itu maksudnya. Yang ni senang. Qalun dia tak baca macam kita. Kalau kita baca lahwa contoh kan. Tapi qalun dia akan sukunkan, dia akan matikan huruf ha. Lahwa. Asal lahwa, so akan baca lahwa. Asal dia lahya. So yang seterusnya akan baca fahwa. Fahya, wahwa, wahya. Jadi, wa inna allaha lahwal, ada macam tu. Kalau kita dimatikan kepada huruf ha. So, yang tu semua. Yang ni adalah, kalau kita lihat, ini adalah slide yang last. Qalun akan baca dengan kalimat Taurah. Dengan dua wajah, iaitu sama ada dibaca dengan macam bacaan kita. Wa anzalat Taurata wal Injil. Kalau bacaan takmir, wa anzalat Taurata wal Injil. Anzalat Taurata wal Injil. Bagi kalimah ha antum. So kat sini maksudnya kalau dia akan baca tahqiq pada ha yang pertama, hamzah yang pertama, huruf alif. So hamzah yang kedua tu dia akan baca hamzah qat'in itu dibaca dengan tasir.
Hantu. Hantu. Nampak tak? Dia baca dengan tashil hamzah yang pertama sebab dia baris atas. So dia baca tashil antara huruf hamzah dengan huruf alif. So inilah bacaan Imam Qalun yang mana kita boleh perhatikan perbezaan dia. Qalun ni dia tak macam Imam Warsh. Kalau Imam Warsh ni lagilah, kita kata lagilah crucial, agak banyak. Banyak dia punya furuk-furuk dia, dia punya banyak dia punya perbahasan berkaitan dengan manhaj Imam Warsh. Kalau Imam Qalun, biasanya kalau Imam Qalun kita duduk lelaki kan, antaranya adalah kita akan baca, kalau kita kata bab basmalah tu senang, dia baca basmalah antara dua surah. Yang kedua dia baca Maliki Yaumiddin, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Yang kedua adalah kalau kita lihat dia baca dengan kalau Qalun dia memang terkenal dengan silah min jamak dengan iskat. Dia akan baca dengan semua bacaan min jamak itu sama ada dua cara, iaitu dengan bacaan apa? Dengan bacaan mati ataupun dengan bacaan dia sambungkan dengan alaihimu, contoh dengan waw lafziyah, waw secara lafaz. Dan seterusnya kalau kita lihat mutasil dia baca dengan kadar tawasud 4 harakat, majais dibaca dengan dua pilihan antara 2 ataupun 4. Kita nak refresh balik. Kalau berkaitan dengan hamzatani min kalimatin wahidah, dua hamzah dengan satu kalimah. Dua hamzah dengan satu kalimah, Imam Qalun dia baca dengan cara apa? Dengan cara dia isqat. Dia baca dengan isqat. Al-hamzatani min kalimatin wahidah. Ingat. Saya takut saya tersilap. Saya pun kadang-kadang tersilap juga ni. Okay, sorry. Isqat tu dekat dua hamzah. Dia baca dengan tashil hamzah yang kedua. Jadi kat sini adalah tashil hamzah yang kedua dengan cara dia masukkan satu dengan huruf alif. So dia akan baca dengan apa? Dua harakat. Anzaratahum aiza inna nabbi'ukum. Bagi hamzah yang kedua, dua baris yang sama di isqat. Maksudnya dia buang isqat tadi yang mana? Oh, yang tu huruf lain. Okay. Bagi dua hamzah, betul? Dua hamzah yang sama dalam dua kalimah, so dia akan baca ja'ahadakum. Yang ni isqat. Gugurkan hamzah yang pertama. Kalau dua baris yang baris depan dengan baris bawah, dia akan baca tashil hamzah yang pertama, minan nisa'illa awliya'u ulaik. Okey, kita refresh sikit sebelum habis. Bagi hamzah yang pertama, maknanya yang ni dia ada 5 naum yang saya sebut tadi. Kalau baris atas, kalau hamzah yang pertama berbaris atas, so dia akan baca tashil. Kalau hamzah yang kedua berbaris atas pun, dia akan baca dengan ibdal. Jadi, selain daripada itu, kalau hamzah yang kedua baris atas, maknanya dia akan baca sihir ibdal. Ibdal ni adalah bacaan yang ditukarkan kepada huruf yang kita kena lihat apa baris yang sebelumnya. Kan? Jadi contoh kat sini, kalau kita lihat kat sini, huruf yang sebelumnya hamzah berbaris depan, so dia akan tukar kepada huruf waw. Ibdal itu ditukar kepada yasha'u ila. Kalaulah huruf yang sebelumnya berbaris bawah, minas sama'i, dia akan tukar dengan huruf ya. Minas sama'i yawi ina. Yang lain-lain tu tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sebab yang ni saya rasa dia agak mudah. Kecuali yang crucial adalah pada huruf dua hamzah dalam dua kalimah. Baik. Sebelum kita habis kelas, alhamdulillah, ada apa-apa soalan nak tanya? Doktor, saya nak tanya sikit doktor. Antara perawi yang dua ni, Warsh dengan Qalun ni, dia ada perbezaan bacaan. Betul? Tapi dengan imam qiraat tu ada beza ke dengan Imam Nafi' sendiri? Anak murid dia dua orang ni dengan Imam Nafi' tu, bacaan dia ada beza ke? Okey. Baik, satu soalan yang sangat bagus. Sebenarnya antara dua perawi, Qalun dengan Warsh, dua-dua ini ambil bacaan yang tak sama dengan Imam Nafi'. Nampak tak? Imam Qalun ada bacaan dia, Imam Warsh ada bacaan dia. Tapi dalam perbezaan bacaan tersebut, ada juga bacaan yang sama dengan kedua-dua perawi ini. Ada. Contoh, nanti akan belajar kan. Contoh yang dia sama dekat bab basmalah, bab basmalah dia tak sama. Dia ada tambahan. Contoh yang dia sama adalah dekat mana ya? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin memang Imam Warsh baca dengan Maliki Yaumiddin. Maknanya, dalam dua-dua perawi ini, dia ada yang sama, ada yang tak sama bacaannya yang diambil daripada imam, guru mereka sendiri, Imam Nafi'. Kita tengok dalam konteks yang lebih dekat dengan kita. Imam Hafs. Imam Hafs ini dia baca dengan tok guru daripada Asim.
kawan kepada Imam Hafs, perawi yang sama dengan Imam Asim adalah yang paling masyhur Imam Syu'bah. Tapi antara Syu'bah dengan Imam Hafs pun ada perbezaan dari aspek perbincangan kaedah-kaedah umum berkaitan dengan qiraat. Nampak tak? Maknanya kalau kita contoh kita Imam Hafs, kita baca imalah dekat majrih. Tapi Imam Syu'bah dia baca kat tempat lain. Nampak tak? Segitu. Jadi maknanya kaedah dan cara pengambilan mereka ada yang sama, ada yang tak sama. Jelas tak? Yang saya maklum, okey, jelas doktor. Cuma yang saya maklum macam Imam Asim ni, kita clear lah. Saya tak tahu saya betul ke salah. Macam Imam Asim dengan Hafs, dia perbezaan pada satu saja, surah Rum, tak silap saya lah. Tapi Syu'bah dengan Imam Hafs ni ada dah 520 huruf. Tapi macam itu saya tanya tadi, macam Hafs dengan Asim, Syu'bah dia, cumanya macam Nafi' dengan Warsh dan Qalun ni, perbezaan ni macam mana? Jauh ke perbezaan di antara perawi dengan imam qiraat tadi? Oh, itu saya kena cek balik. Itu saya tak ingat berapa peratus lah pula. Ustaz ni saya tak pernah. Tak apa doktor, sebab saya pun baca-baca aja. Saya tak okey, baik. Saya tak tahulah sejauh mana dia punya peratusan tu. Saya kena cek balik berapa banyak peratusan dia. Tapi yang pastinya qiraat Imam Nafi' mempunyai memang metod yang dua metod. Kalau kita lihat qiraat Imam Nafi' dia mempunyai dua metod yang berlainan. Kedua-dua metod ini sebenarnya kita kena faham, Imam Quran dia sendiri ada dua metod yang berlainan. Kedua-dua metod ini boleh dilihat kepada dua perawi dia. Jadi isu inilah yang kita nampak, dua-dua anak murid dia memiliki cara bacaan yang berbeza walaupun guru yang sama. Nampak tak? Sedangkan guru dia sama. Tapi daripada disiplin ilmu ni, maksudnya qiraat Imam Nafi' ini kita lihat memang itu ada dilihat adalah benda yang kita kata lumrah, yang mana Imam Nafi' memang dia ada dua bacaan yang berbeza. Itu masalah dia yang timbul kat situ. Tapi saya tak tahulah nak cakap sama ada berapa persen, berapa huruf. Untuk kita kena refer balik kot, tengok nanti. InsyaAllah kalau ada apa-apa nanti saya cubalah cari. Ustaz baca dekat mana tu? Berapa persen 50, 30, 20 tu? Dekat. Saya tak ada baca persen. Saya pun bukan ustaz, saya orang awam je doktor. Oh, baik. Cuma saya pernah terbaca buku-buku lah. Yang saya tahu sebab sebelum ni saya tak belajar pun qiraat yang lain ni. Saya dah baca-baca pasal Hafs dengan Asim saja kan. Dengan saya tahulah ada Syu'bah. Dan saya tahu baca dia punya perbezaan tu lah. Dia kata macam macam saya cakap tadi, Asim dengan Imam Hafs ada satu saja perbezaan dia dekat surah Rum. Dan pada antara Imam Syu'bah dengan Imam Hafs ada dalam 520 huruf, dia kata macam tu. Tapi saya tak tahu detail je lah, saya cuma tahu secara general saja. Jadi sekarang ni saya tanya sebab ni qiraat yang lain kan, jadi saya tanya jugalah macam mana dengan compare Asim tadi. Itu saja doktor. Tak apalah, saya cuma tanya. Baik, tak apa. Satu soalan yang sangat bagus sebenarnya, bagus. Alhamdulillah. Cuma nanti mungkin dekat orang yang akan ngajar Warsh, dia akan conclusionkan antara apakah bilangan huruf. Sebenarnya saya nampak pun ada, tapi saya tak terjumpa kitabnya kat sini pula. Jadi nanti mungkin dia akan rumuskanlah berkaitan dengan qiraat tersebut. Okey. Apapun, Alhamdulillah, saya cuma nak sentuh sedikit bahawa riwayat Imam Qalun ini dia sangat masyhur dekat Afrika Utara seperti Libya dan Tunisia. Nampak tak? Itulah dia. Kalau kita lihat yang mana bagi riwayat Qalun lah. Mungkin bagi pihak Imam Warsh nanti yang akan sambung kepada saya rasa mungkin dia akan jumpa berkaitan dengan beberapa wajah khilaf yang mana jumlah total semua yang mungkin boleh dikongsikan kepada semua orang awam tersebut. Semua peserta termasuklah saya sendiri lah. Saya rasa benda tu ada perbahasan tapi saya tak terjumpa pula dekat dalam kitab ni. Mungkin kitab ni terlalu sangat pun. Okey. Apapun insya-Allah yang baik datang dari Allah, yang buruk tu datang dari diri saya sendiri. Saya rasa setakat ini saja kita punya kelas. Soalan-soalan tu mungkin kita akan simpan untuk yang akan datang, mungkin kita akan notekan kepada orang lain. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.